saya cadangkan bagi dekat rider-rider makanan dulu sebelum jual. Bagus soalan ni, aku suka. Ini yang ramai tak tahu. Sebenarnya, waktu kita nak keluarkan first batch untuk tayar metanol kan, setahun kita R&D. Macam-macam cari R&D, antaranya kita orang bagi dekat 10 orang rider makanan untuk bawa pakai tayar tu. Tiba-tiba hari ni aku jumpa balik dekat owner motor RS ni yang kita bagi tayar depan belakang tayar metanol juga. Tak percaya kan? Kita tengok. Tulisan metanol pun tak hilang lagi. Ni pun tak hilang lagi tayar metanol ni. Depan belakang tayar metanol. Tadi aku tengok mileage dia, kita ada rekod kan, aku tanya owner. Perjalanan dia, owner ni buat lala. So perjalanan dia lebih 15,000 mileage. So aku tanya dia feedback macam mana, okey tak pakai tayar. Dia pun kata alhamdulillah tayar dia memang sedap untuk jalan basah, tak ada masalah. Corner memang sedap. So dia rasa dia puas gila, alhamdulillah lah. Banyak lagi sebenarnya cara antara kita buat cara R&D kan. Dan satu lagi yang korang tak tahu sebenarnya, rahsia sebenarnya. Waktu second batch punya kontainer datang, sebelum kita jual, kita bagi dekat staff-staff korang yang pernah pakai tayar metanol, korang try dulu sama tak sama performance, rasa pakai tayar metanol ni first batch dengan second batch ni. Bila masing-masing dah pakai, dah kata memang okey sama, okey, kita boleh berani, boleh proceed jual. Sebab apa kau faham lah, hilang bila kita order beribu-ribu biji terlampau banyak. Takutlah tiba-tiba first batch bagi kualiti lain, second batch bagi kualiti lain. Kita pun takut kan, buat benda semua dalam packaging, semua dalam bentuk getah. Siapa je tahu kan. Tapi alhamdulillah semua dipermudahkan. Thank you juga untuk orang mana yang support kita. Terima kasih banyak-banyak. Untuk orang mana yang try pakai tayar metanol, compound medium soft, hujan panas, alhamdulillah insyaAllah grip. Memang grip pun. So dan tahan lama sebab bumi tu buat lebih tebal sikit lah kan. So untuk korang yang daily use, tayar metanol ni sesuai untuk korang. Terutama untuk musim hujan macam kita sekarang. Hujan panas macam Malaysia memang sesuai. Tayar metanol compound medium soft ni. So, untuk korang mana dapat, kau datang ke mana-mana contoh dah ada garaj yang dekat dengan rumah korang. Ataupun online pun ada juga, tak ada masalah.